Sekiranya kita refinance rumah untuk buat debt console dan dapat cash out, tempoh pinjaman yang kita perlu bayar adalah 10 tahun ataupun 35 tahun. Hari tu ada viewer yang tanya soalan ini dan Melissa tengok ramai yang masih confused di luar sana. Hari ini Melissa nak jelaskan lebih teliti. Harap dapat bantu korang masa korang nak buat refinance nanti. Sebelum itu jangan lupa like dan save dulu video ini, takut nanti hilang pula. Kita akan jawab soalan ini satu persatu. Mula-mula anda kena tahu apa itu refinance rumah. Refinance rumah ini dengan ayat yang mudah ialah memindahkan pinjaman rumah yang lama ke bank yang baru. Contoh, pindahkan pinjaman rumah di bank A ke bank B. Katakan pinjaman rumah di bank A berbaki RM100,000. Bila anda membuat pinjaman refinance rumah yang baru dengan berharga RM300,000 dengan bank B, RM100,000 akan digunakan untuk menyelesaikan baki dengan pinjaman rumah bank A. Yang selebih RM200,000 anda akan dapat guna duit itu untuk keperluan masing-masing. Ini ialah refinance rumah. So, soalan tadi tanya bahagian RM100,000 dan RM200,000 itu berdasarkan tempoh pinjaman 10 tahun ataupun 35 tahun. Jawapannya ialah tempoh pinjaman untuk RM100,000 tadi adalah berdasarkan tempoh maksimal, iaitu sehingga 35 tahun. Manakala untuk bahagian RM200,000 itu, tempoh pinjaman maksimal ialah 10 tahun sahaja. Okey, di pasaran sekarang banyak bank telah menukar polisi refinance rumah mereka. Ada yang hanya memberi bahagian baki pinjaman rumah sahaja, untuk bahagian cash out tidak dibenarkan. Ada yang membenarkan refinance rumah bahagian baki pinjaman rumah dan bahagian cash out hanya dibenarkan tidak melebihi RM200,000 selepas mengambil kira jumlah pinjaman peribadi dan hutang kad kredit anda. Dan yang terakhir, ada yang membenarkan refinance rumah baki pinjaman rumah dan bahagian cash out dengan tempoh pinjaman maksimal, tetapi tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Kesimpulannya, refinance rumah semakin lama semakin susah. Kalau nak buat refinance rumah, kena buat cepat-cepat. Untuk mendapat maklumat lanjut dan cek kelayakan pinjaman rumah, anda boleh mesej kami di TikTok. Tim kami akan membantu anda secepat mungkin. Bye!